Ada satu keheningan di dalam rumahmu. Ia bukan keheningan yang menenangkan. Ia berat, padat, dengan perkataan yang tidak terucap. Kau memandangnya. Wanita yang pernah kau kenali, kini terasa seperti orang asing yang memakai wajahnya. Matanya yang dulu penuh kehangatan, kini memegang kilatan keluli yang dingin. Dia bercakap tentang pemekasaan, tentang kebebasan, tetapi perkataannya membina tembok di antara kamu berdua, bata demi bata. Setiap perbualan menjadi medan periuk api. Setiap niat baikmu ditafsirkan sebagai percubaan untuk mengawal. Setiap kelemahanmu dilihat sebagai bukti sistem yang menindas. Kau mula meragui dirimu sendiri. Adakah kau raksasa yang digambarkannya? Adakah cintamu hanyalah satu lagi bentuk penindasan? Kau berasa letih, sangat letih. Pertempuran yang tidak pernah kau minta, menentang musuh yang tidak dapat kau lihat. Ini bukan cerita dongeng yang sedih. Ini adalah realiti senyap bagi ramai orang. Ini bukan kebetulan. Ini psikologi. Feminisme moden dalam bentuknya yang paling ekstrim tidak lagi memperjuangkan kesaksamaan. Ia memperjuangkan superioriti yang terselindung. Ia mengajar wanita bahawa kelemahan adalah dosa, bahawa kebergantungan adalah rantai. Paradoksnya ialah dalam mengejar kekuatan mutlak, ia melahirkan kerapuhan yang paling dalam. Apabila pasanganmu bukan lagi sekutu, tetapi pesaing dalam permainan penindasan, keintiman akan mati. Kasih sayang digantikan dengan pengiraan. Kepercayaan digantikan dengan syak wasangka. Setiap tindakan dianalisis melalui lensa kuasa. Inilah kebenarannya. Ideologi ini tidak membebaskan wanita. Ia mengasingkan mereka. Ia menjanjikan mahkota tetapi memberikan sangkar yang diperbuat daripada kebanggaan dan kesunyian. Mari kita lihat kisah Adam dan Hawa. Bukan yang dari taman itu, tetapi yang tinggal di Pangsapuri bernombor 3B. Adam seorang yang penyayang. Dia suka membetulkan sesuatu. Paip bocor, hari yang buruk, hati yang risau. Itulah bahasa cintanya. Hawa, sebaliknya, baru sahaja menemui dunia baharu dalam talian. Suara-suara yang memberitahunya bahawa bahasa cinta Adam sebenarnya adalah mansplaining. Satu malam, Hawa pulang dengan kesedihan. Keretanya rosak. Adam, seperti biasa, mula menyenaraikan penyelesaian. Saya tak perlukan awak untuk betulkan saya. Hawa menjerit. Saya hanya perlukan awak untuk mendengar. Adam terkeliru. Dia sedang mendengar. Dia sedang cuba membantu. Bukankah itu perkara yang sama? Bagi Hawa yang baharu, ia tidak sama. Bantuan Adam adalah satu penghinaan terhadap keupayaannya. Ia adalah patriarki dalam tindakan. Jadi, Adam berhenti menawarkan penyelesaian. Dia hanya duduk dan mendengar dalam diam. Dia menjadi pasif. Kemudian, tuduhan baru muncul. Awak tak peduli. Awak tak ada emosi. Awak cuma duduk di situ. Adam terperangkap. Jika dia bertindak, dia mengawal. Jika dia tidak bertindak, dia cuai. Tiada jalan untuk menang. Perangkap ini dipanggil double bind. Satu teknik manipulasi psikologi di mana setiap pilihan membawa kepada hukuman. Ia melumpuhkan mangsa. Ia menghakis realiti dan ia adalah senjata yang sangat berkesan bagi ideologi yang berkembang maju atas konflik. Hubungan mereka menjadi persembahan. Hawa memainkan peranan mangsa yang diperkasakan. Adam memainkan peranan penindas yang tidak kompeten. Tetapi di sebalik tabir, apabila lampu padam, mereka berdua keseorangan. Terperangkap dalam peranan yang tidak pernah mereka tulis. Kisah Adam dan Hawa bukanlah tentang siapa yang betul dan siapa yang salah. Ia adalah sebuah tragedi. Tragedi tentang bagaimana idea yang baik, kesaksamaan, boleh diputarbelitkan menjadi senjata pemusnah. Bagaimana untuk keluar dari labirin ini? Bagaimana untuk memulihkan apa yang telah rosak? Penyembuhan bermula dengan satu perkataan yang berani. Cukup. Cukup untuk menapis ideologi melalui realiti peribadimu, bukan sebaliknya. Lelaki di hadapanmu bukan sebuah konsep. Dia adalah seorang manusia. Cukup untuk menolak naratif yang melukiskan cinta sebagai medan perang. Hubungan sejati bukanlah tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kedua-duanya boleh berkembang. Ini memerlukan keberanian yang luar biasa. Keberanian untuk mempersoalkan apa yang telah menjadi sebahagian daripada identitimu. Ia memerlukan kerendahan hati untuk mengakui, mungkin dalam perjuangan untuk menjadi kuat,
kau telah menjadi kejam. Pemekasaan sejati bukanlah tentang menolak femininity atau masculinity. Ia adalah tentang menyepadukan bahagian-bahagian terbaik dari kedua-duanya dalam diri dan hubunganmu. Ia tentang kekuatan untuk menjadi rapuh, kuasa untuk memaafkan dan kebijaksanaan untuk mengetahui bahawa kebergantungan bersama bukanlah kelemahan tetapi kekuatan terbesar manusia.